spot ataupun momen yang paling mahal bila kau dapat makan tempat-tempat yang macam ni. Dekat mana yang ada? Dekat sini je ada. Dalam Malaysia ni mana nak dapat suasana macam makan tepi sungai Venice? Bayangkan pada Ramadan yang akan datang, jamu selera kita dengan berbuka puasa dekat tepi sungai. Layan pula set juadah udang galah yang macam ni. Segar-segar dia bagi. 3 ekor buat masak lemak, 3 ekor masak batu. Ada sekali dengan asam pedas tetel, barulah style Melaka. Awankan pula dia dengan telur dadah. Ini kalau makan tak pandang kiri kanan. Buat tambah-tambah ada toge goreng. Macam ni memang pelengkap berbuka puasa. Susah tau nak dapat udang galah segar-segar macam ni. Saiz dia pun sesedap rasa. Dia punya manis sampai kat dalam-dalam celah-celah tu nikmat. Selesai berbuka, banyak manisan-manisan disediakan. Nak kuih muih, buah-buah, ni semua unlimited. Ada 10 set hidangan untuk korang pilih masa bulan puasa nanti. Semua menepati cita rasa orang kita, orang Melayu. Pot dah santai, ada live band pula. Ruang makan pun best, ada indoor, ada outdoor. Paling penting booking awal. Pada 1 ke 10 Ramadan ada diskaun special untuk korang semua. Dah tahu kan kat mana? Boleh set Ramadan korang berbuka dekat Papayun Kitchen Melaka. Alhamdulillah.